Assalamualaikum. Aku ingat di AP ya, tak puas hati pada kerajaan PH. Rupanya UMNO pun tak seronok, no. Jadi aku nak pesan sikit lah kat Tok Mat Hassan, no. Hari tu masa mula-mula berkahwin hari tu kan. Aku dengar hang cakap apa di AP tu lebih ikhlas daripada parti-parti lain. Hari ni hang nak tuntut apa senator satu, jawatan-jawatan lain tak bagi kepada UMNO apa semua. Oi, UMNO, hampa tak sedar diri ke? Hampa tu dah kena kencing dah, apa kena lipat dah, no. Hari tu bukan main ikhlas lagi. Hari ni hang boleh panggu lah, no. Baru nak berbunyi setelah 3 tahun tak guna dah, no. Aku kadang-kadang kesian dengan hangpa, no. Waktu Perikatan Nasional dulu ulur tangan, hang kata pengkhianat. Hang kata apa tak betul. Hang kata depa ni nak runtuhkan kerajaan, no. Sanggup bersetongkar duduk dengan PH. Konon-kononnya depa lebih ikhlas untuk membantu UMNO, no. Selama 3 tahun aku tengok hangpa duduk dalam kerajaan ni, hangpa jadi tikus je. Tak dapat apa pun, tak dapat apa. Menteri pun tak ada. Adalah 2-3 ekor menteri, no. Aku harap hangpa sedar diri lah, no. Sedar diri sebab apa? Sebab hari tu hangpa kata ikhlas kan. Baru kahwin memang tak nampak lagi. Dah lama-lama nampak lah kan. Hari ni hang jangan kata apa kat DAP tu, no. Hari tu hang juga yang puji dia melambung. Kesian. Aduh, dah tahu dah itu kerajaan penyangga. Hang kata Perikatan Nasional ni, apa pengkhianat apa semua, oi. Hang tahu tak, depa tu bukan sekat kata pengkhianat saja. Depa ni sanggup buat apa saja demi parti depa tahu. Hang pun depa tak heran lah, hang keluar daripada Perikatan apa kata harapan pun depa tak peduli lah. Aduh, jam, no. Tapi tak apalah, hangpa bergaduh lah. Aku harap kata hangpa bergaduh ni sampai ke PRU 16 lah supaya senang. Nanti PRU 16 kami nak hukum hangpa semua ramai-ramai, no. Hangpa teruskan perjuangan hangpa ni, no, sampai PRU 16 nanti. Aku harap apa itu Pak Syekh pun bubarlah parlimen cepat-cepat, no. Sebab kami menyampah tengok hangpa punya sendiwara ni. SPR cara SPR, polis cara polis, no. Hari ni respect kepada SPR pun dah tak ada. Rakyat tak respect hangpa sebab hangpa tak jujur. Hangpa tipu rakyat, no. Lepas tu hangpa tengok benda-benda yang berlaku SPR, rasa dalam SPR kan, rasa macam tak logik, no. Banyak benda yang tak logik. No, pandai-pandai fikir. Okey, Assalamualaikum.